Tapi Anya memang boleh menyanyi tau Anya. Anya ada tone, Anya memang ada barang nyanyi. Itu barang. Diorang punggah saya punya barang-barang. Beg silang tu Beg silang, beg gantung saya ni. Okey. Lepas tu beg ada warna hitam tu, semua diorang jatuhkan. Poket-poket saya ni semua diorang keluarkan. And dia bawa saya pergi satu lock-up, di mana lock-up tu adalah lock-up derak. Yang barang-barang saya semua dimasukkan dalam satu beg. Telefon saya, pasport aku, semua. IC aku dimasukkan dalam beg bagasi kecil. Dan confirm aku tidur lock-up. Ini cerita diorang berempat. Assalamualaikum, terima kasih kepada anda yang sedang menonton dan juga mendengarkan Dol Podcast. Masih lagi bersama dengan Mamat, Zuhair, Fizi dan juga kita bersama-sama dengan Yasin pada hari ini ni yang baru pulang dari kota. Bapakku belikan kereta. Kota Jeddah. Baik, podcast ini disihatkan oleh Xbox Extreme Body Care. Tak perlu lagi beli bermacam-macam botol vitamin kerana satu kapsul Xbox ada 92 jenis mineral semula jadi, kawan-kawan. Ya, benar. Yes. Okey, ini siapa-siapa yang biasa ambil suplemen, dia tahulah ni bahan-bahan yang ada dalam dia. Antaranya ashwagandha. Propaganda Ashwagandha jadinya. Betul lah, aku sebut ashwagandha. Ashwa. Dapat baca santai sangat sebut ashwagandha. Macam nak terror sebut tu. Akabedok, bladder wrack, habatus sauda, kunyit, cuka apple, dandelion, yellow dog, elderberry, madu manuka. Ini bagus ni. Bagus. Halia, lada hitam, klorofil, vitamin C dan juga vitamin D3. Betul. Kalau kita tengok kandungan dia ni campuran daripada sains dan juga makanan Islam kat dalam ni. Makanan betul. Alhamdulillah. Dan kalau anda yang nak dapatkan, jangan lupa pergi ke website mereka xbox.com. Nature Power in one capsule. Dahsyat Anya tengah berzikir. Alhamdulillah. Tengah berzikir. Tapi kalau kita tengok daripada dia punya kotak ni, memang kecil pun kecil, tak besar sangat. Kalau kita nak pergi mana-mana, senang nak bawa. Betul. Tapi ini memang sesuai untuk abang-abang senario kita. Lebih-lebih lagi abang Yasin kita lah. Yang banyak buat show kan. Betul. Kalau saya banyak kali buat show dengan dia orang ni. Agresif. Dia kadang-kadang slot dia hanya setengah jam, tapi dia boleh pergi akan sejam setengah, 2 jam. Itu biasa magic dorang tu. Kalau tak dikawal lah. Yes. Lagi satu macam kau kan, kau selalu main golf, Fizi naik motor, sama lah aku juga naik motor. Lelaki ni muka cepat naik jeragat. Jadi dengan vitamin ni boleh menghilangkan jeragat. Kita mau padang kat luar, panas apa semua. Lepas tu senang sebab benda ni, satu botol ni ada 60 kapsul. Ni sebenarnya penggunaan untuk sebulan. 1 bulan. Betul. Satu hari 2 sekali je makan. Tak payah nak banyak-banyak sangat lah. Okey. Alhamdulillah. Syukur. Baik, kita masih lagi nak mendengar cerita daripada Yasin Yahya kita ni. Memang ramai tengah tunggu segmen ketiga je. Betul. Nak dengar apa cerita dia. Sebelum kita pergi ke soalan yang lebih panas, kita pergi ke soalan Mamat tadi tentang AJL lah. Sebab senario ni bukan biasa-biasa lah. Daripada sitcom diorang yang meletup, yang menyinari hidup kami kanak-kanak selain pada cerita Doraemon kan. Sebab senario ni dengan konsert, kau cakap dekat Malaysia diorang dah conquer. Meletup. Brunei. Diorang punya konsert level-level konsert search tau. Yang ni yang datang 10,000, 20,000 orang. Zaman tu berapa sebenarnya tiketannya kalau konsert? Saya tak check waktu tu. Hanya banyak benda hanya tak check kan. Saya pertumbuhkan pada konsert. Payment je. Sebab bukan payment bila nak dapat je. Sebab bab konsert tu kita diaturkan oleh manajemen Manajemen manager. Kita ada manager, ada 4 manager. Wow. Waktu tu kan. Manager untuk konsert, manager untuk ni sitcom, manager. Okey. Kalau masa time konsert tu memang tengah on the top of the world tu, boleh kongsi sikit tak macam mana pasal sekarang punya popular adalah zaman media sosial. Betul. Maksudnya tak mahal sangat lah. Sebab boleh nampak kau hari-hari jap lagi kau live aku boleh nampak. Zaman orang memang zaman yang tak ada media sosial. Majalah ada surat khabar, TV, radio. So bila jumpa radio, bila jumpa depan mata, memang rasa memang gila lah. Star-star macam mana ada tak yang sampai ekstrim, ada taknya? Ada sampai ekstrim. Kita orang pernah buat satu konsert di, kalau tak salah saya, di Kedah. Okey. Kita orang balik naik bas. Tapi selalunya bila konsert kita habis, kita boleh tahu orang tu excited ke tak excited
bila dia datang show kita, sebab tak ada TV, tak ada apa. Jadi bila sekali datang tu dia punya apa, dia panggil apa bahasa orang putih? Apa wave? Wave. Bukan vape. Vibe yang macam ni. Okay. Dia punya vibe lain macam. Memang boleh rasanya. Boleh rasa. Kan dia datang sekali 10,000 orang. Yasin. Kalau awak tengok dalam lagu cari kerja kan, jalan di mata cari kerja, dia klik tu. Awak tengok macam tu lah tu. Kena ketuk apa semua, apa kita punya van. Gilanya. Kalau kat hotel penuhnya orang tunggu. Kalau kat hotel jangan cakap lah. Ini Tak kalau orang tunggu, orang cerah diri pun ada. Saya pernah dengar tu. serah diri. Kalau kat hotel apa, kat Brunei lah. Saya pernah Brunei kan. Dah macam Michael Jackson lah waktu tu. Tunjuk muka je kat luar kan. Kan. Dekat airport lagi lah. Dekat airport lagi kan. Diorang dah tunggu kita orang kat airport. Betul. Ikut balik, ikut pergi hotel, mana follow ramai-ramai. Iya. Yang kan kita orang dah selamat. Tunggu depan pintu. Tak. Dah sampai dah check in, dah borak dah apa. Buka tingkap je kan. Masih lagi kat bawah. Masih lagi ada di bawah. Gila. Tunjuk muka. Tapi betul lahnya saya dengar Lepas tu boleh main-main lagi. dekat Brunei selepas Michael Jackson datang, senario datang vibe yang sama. Ya. Dulu masa Michael Jackson datang Brunei macam tu lah vibe dia. Ya. Bila senario pun macam tu. Ya. Dahsyat level-level Michael Jackson awak. Tapi dia orang guna sama Michael Jackson dah hari tu. Masa konsert kat Brunei, betul Rasanya. Pakai ni PA system Michael Jackson. Betul lah Haji. Dia Azri cerita kat aku. Betul. Dahsyat. Sebab Apek pernah cerita yang tadi Anya cakap kat hotel kan, tunjuk muka orang. Kadang-kadang saja nak kena keluarkan tangan. Betul. Keluar tangan je. Saya Apek Wahid. Ya ke? Keluar tangan je. Kita saja keluar tangan. Wehnya. Tapi zaman tu best. meletup. Dia bukan zaman media sosial, dia lain lah. Ya, Dia sampai kan vibe. satu tahap kita dikejar. Dia dah balik ni. Ada family kereta belakang kejar kan. Kita orang pun tak tahu kereta ni daripada mana. Tapi bila dia potong, kita orang nampak ada budak perempuan dengan dokong anak menangis-nangis. La ilaha Nampak illallah. senario. Nampak senario. So berhenti. Saya bersalah, kita orang berhenti. Berhenti, dahsyat ni. pergi tepi, Ambil gambar. bagi dia naik atas bas. Masa tu kita naik bas. Okay. Bawa dia sekali. Bawa dia sekali. Oh, seronok dia tu. Baik seronok ni. Dia cakap apa pasal ni kan. Sampai sebab tak boleh nak cakap kan. Okey. Mana kita appreciate benda tu. Alhamdulillah. Baik, senario pernah pergi ke AJL dengan lagu Skim Cepat Kaya. Baik itu. Gila betul. Ingat lagi. Dia keluar daripada kotak-kotak macam tu kan. Jadi Arab. Jadi Arab. Kisah dan jadi kaya raya. Mungkin Arab sekarang dengan Arab dulu. Berbeza kan? Kejap lagi cerita Arab. Cerita sikit pengalaman di AJL. Pasal rasanya itu adalah kumpulan pertama pelawak berada di AJL. Ya. Betul kan? Betul. Sebelum ni penyanyi semua kan yang betul-betul kan. Sebab dulu pun tak ramai pelawak. Ya. Senario je. Ya. Dia cupak. Ya. Lepas tu semuanya solo-solo. Kan? Jadi yalah. Kita macam saya lah. Saya sebenarnya excited juga masa tu kan. Dapat masuk AJL. Saya paling selamat sebab saya ni jenis tak banyak bercakap dalam senario. Diberi peluang saya bercakap. Tak diberi peluang aku diam. Simple. Muka sepose ni. Sebab dalam senario tu saya memang dulu saya mencari apa benda yang aku ada ni, barang ni. Saya sampai mencari barang tu sampai sekarang tak jumpa. Tapi barang tu memang ada dalam senario. Iaitu perkataan senario tu sendiri. Benda sposen tu kan. SENAR 10. So 10 tu sposen nanya. Ya. Senar rasanya itulah. Sposen tu. Senar sposen. Tapi bukan takat AJL dia. GV pernah masuk dengan Apek belah saya. Macam mana boleh nak masuk tu? Itu syok-syok lah. Itu pun atas pelawaan. Minggu keberapa dah sampai tu? Tak silap saya minggu ke-8. Jauh juga tu. Syukur akhir kita orang dah keluar. Itu pentas pun pentas yang profesional, dahsyat untuk penyanyi secara serius. Ya, itu pun ada cerita juga. Apa ceritanya? Kenapa? Payment okey kan? Payment okey. Tapi saya ada 2 tawaran. Apa? Maharaja Lawak ya. Ataupun GV dan GV. Saya
waktu tu nak ambil dua-dua. Saya nak kerjakan payment. Payment saya dah fikir banyak masa. Aku rasa dua-dua aku boleh buat. Sebab apa? Dia sebelah-sebelah. Aku boleh berkampung kat sana. Tapi kena pilih satu. memang kena pilih satu. Tapi biasalah saja kita nak tengok kan, masing-masing punya apa alasan keputusan. Bagi tahu apa cakap so fokus pada satu. Okay, itu memang saya tahu lah fokus. Telefon manajemen Nizam J. Zam. Di Maharaja Lawak punya budak. Macam mana boleh tak kalau kau masuk GV lepas tu masuk Maharaja Lawak? Tak ada masalah. Kita orang. Cantik. Boleh kan. Mana boleh buat 2 job. Tapi satu lagi, GV call producer. Akak Kak G. Kak G. Hanya nak masuk Maharaja Lawak. Tapi buat GV. Nak buat GV. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi tapi hanya kalau fokus Raja Lawak ni tahun depan pun ada. Tapi hanya kalau buat GV ni, hanya dah keluar nanti dah tak macam, dah tak jadi pelawak, jadi seorang penyanyi. Itu meyakinkan saya untuk saya ambil keputusan satu je. Jadi saya ambil keputusan untuk menyertai GV. Sebenarnya saya tak tahu memang saya nak GV pun saja. Saya nak mengusik, try nak try. Tapi Anya memang boleh menyanyi tahu Anya. Anya ada tone, Anya memang ada barang nyanyi. Itu barang. Itu barang saya tahu memang saya ada. Ya. Okey. Baik. Okey, ini masanya kot. Ya, ini kita nak pergi lebih dalam lagi lah kan. Bila satu Malaysia dikejutkan dengan kehilangan Yasin. Cerita dia sebabnya kita tahu Yasin pergi umrah. Lepas tu Suhaib pergi umrah. Bila Suhaib balik, saya jadi macam, Suhaib udah pulang. Mana pula Yasinnya? Sebab malam tu anggota polis call aku, ada artis kena tangkap ni. Kacau. Aku cakap Suhaib ni apa hal ni? Apa benda aku? Siapa yang pergi ni? Siapa yang kena tangkap? Pelawak. Aku dah dudak cakap Suhaib on the way balik ni kan. Bila call Suhaib, call Pinat kata adalah Suhaib adalah. Aku cakap siapa yang kena ni kan. Itu yang bila nama tu aku dapat, cakap Jahanam ni. Sampailah malam kita betul-betul berjumpa dengan Saiful Apek di studio ni lah. Bila tarik tu? Tak ingat. Berapa 6-7 bulan. Masa tu memang Anya tengah bercuti lah. Jadi kami tanyalah Apek masa malam tu. Dia pun agak keberatan untuk menjawab sebenarnya. Masa kita off air kat belakang tu, dia ada cerita lah, hanya sekarang ni tersangkut kat sana. Jadi hari ni kami nak mendengar daripada mulut Tuan Badan lah. Tuan Badan sendiri. Apa cerita, apa yang jadi di tanah Jeddah tu, daripada Yasin sendiri. Kronologi dia macam mana tu. Baguslah Apek tak boleh nak cerita. Sebab saya dah pesan awal-awal pada orang rumah, jangan seorang pun cerita pasal, tunggu saya balik. Jadi Alhamdulillah lah, benda tu dong boleh tepis, diorang tepis. Abang-abang senaru dah tahu dah benda tu. Faham. Tapi tinggal lagi saya nak tengok macam mana cara diorang tepis. Masing-masing dengan cara diorang punya style. Yalah, sampai Mama Azlam kata nak mati di perkuburan Pakek. Dia tak mahu nak jawab, saya nak mati di perkuburan Pakek. Dia petik Madinah. Cerita dia bermula dengan di satu tempat sebelum sebulan saya di Pelawa untuk pergi, ada satu produk yang memanggil 25 veteran untuk buat PC press conference di rumah. Masa tu rumah Diana Rafa. Dengan suami dia lah. So dia menjemput salah seorang datuk daripada Pening. Datuk tu pun saya kenal, kawan lama lah. So terkejut juga sebab apa, sebelum ni dah buat show dah dengan Apek dekat Pening. Dia punya kawasan lah. Dia datang kat situ, dia announce, saya ingin buat announcement mana saya ingin belanja pergi ke umrah, sponsor 25 artis veteran waktu itu. Kebetulan saya ada, Satya semua ada. Yang Satya yang Cina, India apa semua dia bagi duit. Yang mana yang lain semua diberi umrah lah. So baik aku ambil duit begitu pula. Macam tu kepala otak dah fikir kan. Jadi ni best ni, umrah weh. Aku dah pasang nama dah, niat ni. Balik sekolah lagi kan, tapi tak tahu dengan hal dunia kan, dengan alasan hal dunia biasalah kita. Jadi ini peluang keemasan bagi aku ni. Bila lagi aku nak pergi? Betul. Tapi dalam masa yang sama, yelah takkan aku je. Omah dalam hati kan. Nanti kita tengok macam mana. Kita cakap dengan Omar ada masa tu kan.
masih lagi dalam ya ke tak ya masa tu kan. Telefon mak ni ada orang nak sponsornya ni. Kan? Apa? Pergi umrah. Mak terkejut. Mak baru doa. Salah seorang anak mak pergi umrah. Terus saya cakap, nyalah tu. Lagi kuat kan. Okey. Dan tapi masa yang sama, macam mana nak selit orang rumah ni? Nak bawa lagi best lah. Dia niat nak bawa, memang lagi best lah kan. Ya, tapi betul lah. orang sponsor mesti ada kota. So saya kena aku benda tu. Jadi dalam tempoh sebulan, job dia masa tu saya tengah syuting dan ada show yang membabitkan diri saya juga. Dan saya terpaksa fikirkan macam mana saya nak tolak. Dah buat orang kata apa, dah buat PC. bukan PC ni panggil apa? Hai, jangan lupa saksikan. Teaser. Okey, susah. Teaser. Tunjukkan contoh dulu. Teaser dah buat. Okey. Teaser dah buat. Okey. So dalam masa sama saya syuting. Tapi saya tengah fikir, aku nak pergi ke tanah ni. Tapi keputusan aku memang aku pergi. Cuma macam mana aku nak selit ni? Rumah. Selit Lepas tu Farah, dengan rumah, dengan benda-benda hal lain yang aku patutnya sebenarnya aku nak kena share duit lagi ni, nak clear. Kan? Ada benda lagi yang saya nak kena clear sebenarnya waktu tu. Okey. Jadi saya fikir, cakap dengan rumah, yang abang pergi Farah nak ikut. Aduh. Sedih. Itulah abang memang nak bawa. Tapi itulah, nanti abang terakhir tanya aku kan. Lepas tu bila pihak sang cakap kota dah tak ada, saya kena akulah. Okey. Sampai satu masa hari dah dekat. Kepala otak saya duduk tengah shooting dah habis. Waktu tu baru habis menang anugerah lawak paling popular. Senario. Ya. Jadi orang cakap apa, tak apa yang abang pergi job-job tu tak apa, kita bayar balik. Yang mana boleh tolak, ada satu job saya tolak kat APEC. So tak apa, nanti abang balik nanti Allah bagi yang lebih banyak. Betul lah. Cakap macam tu. Kan? Sebab bila mak saya dah cakap macam tu, dia doa, takkan. Jadi saya ambil keputusan. Okey, dalam masa yang sama, lagi seminggu nak pergi, cerita dia khusus tak pergi lagi ni. Okey, yalah, kena lah pergi usul First time. Pasal tak pergi? Dengan sibuk apa ni. Jadi saya ambil masa sama, hari-hari saya buka YouTube, saya sambil tu tengok ada yang orang cakap apa, yalah khusus tu orang kata apa, memudahkan kita. Dan satu lagi, masa saya tu terlalu suntuk, terlalu dekat. Jadi aku rasa aku pergi ni aku nak belajar. Jadi apa salahnya kalau aku kita tanya kat mutawif tu nanti, ni apa tu apa, macam mana buat. Saya rasa diorang mesti tak akan ajar, takkan diorang. Jadi sama saya belajar dalam YouTube. Saya tengok okey macam ni buat. Dan hari semakin dekat, pasport semua dah settle, visa dah settle, hari semakin hampir. Kan, dudak-dudak pun semakin terasa. Itu yang mula timbul macam mana kat sana aku nak tumpukan umrah. Aku tak nak fikir benda-benda yang benda kecil-kecil duniawi yang simple-simple ni. Baik sampai rokok pun saya fikir nak cari macam mana nanti nak cari rokok macam mana. Aku nak fokus betul-betul. So semua persiapan tu saya dah dalam kepala otak. Dan saya dah setting dah, kalau kata boleh bawa, saya capai. So hari malam nak pergi ke airport, hari apa ni, panggilan ke airport tu lah. Jadi apa yang saya terfikir tu semua saya bawa rokok lah. Yang utama rokok lah. Sampai sana aku dah vape memang tak boleh lah. Vape dengan aku sebab kita tak pergi khusus. Kita tak tahu apa yang boleh bawa, apa yang tak boleh. Apa. Okey. Oi, terbalik. Okey. Jadi saya capai lah. Rokok saya dah fikir dah, aku bawa sekotak je. Sekotak je 12 hari. Okey. Takkan saya nak bawa 12 kotak. Sebab akan fikir pula kena rampas nanti kan dah. Saya beli kat airport je rokok tu. Baik. Lepas tu apa yang saya fikir, macam mana 10-20 batang tu saya boleh save untuk 12 hari. Jimat. Rokok sana mahal kan? Saya tak tahu. Sana mahal. Sana bila dapat tahu apa tukar dengan duit rial tu, memang jadi mahal lah. Rokok pun ada jual kat Jeddah je. Dekat Mekah, dekat Madinah tak ada jual rokok. Susah nak cari rokok dalam gobok. Tapi kalau cari dah mengganggu saya punya umrah. Betul lah, betul. Saya dah tak boleh fokus. Jadi saya biar benda tu semua depan mata. So apa yang saya capai adalah pergi singgah 7E, beli kertas. Masa tu kat rumah saya capai beli yang rokok apa nama tu? Harvest. Rokok tembakau tu. Dengan
grinder. Okey, Grinder tu saya boleh Pengisar, hancurkan. pengisar. Okey. Pengisar untuk saya jimatkan rokok dahil tu. Saya Oh tak ni isap pengisar Ya. ni apa ni Grinder tembakau tu. tu. Tembakau. Okey Saya okey. tak isap Evers. Okey. Saya nakkan ketah dia tu. Okey. Saya nak isap kok dahil. Maknanya aku ada dua choice. Aku rasa Evers ni pahit. Isap kod Dahil. Rokok dahil tu lah maknanya. Rokok dahil tu yang menjadi yang kata apa, saya punya sumber untuk isap rokok di sana. Sana memang tak tahu, memang tak dapat dahil lah. Okey. So benda tu saya dah tak fikir dah. Baik. The grinder dah ada. Kertas dah ada. Sana nanti aku pandai dah buat sebatang, aku boleh hancurkan jadi 3 batang. Okay. So maksudnya rokok Dahil ni campurkan dengan Harvest tu, grinderkan dia. Dia jadi banyak lah. Rokok jadi buat balut. So saya boleh gulung lah. Bagus juga jimat ni. Jimat lah. Tak nak fikir rokok kat sana. Kan nanti kan bila rokok dah habis, dah boleh 20 satu hari dah boleh habis dah. Ya, betul. Okey. Habis besok tu kan nak fikir rokok nak dapat mana. Orang sibuk dengan buat ni. Kau faham. sibuk pasal rokok. Okey. So hanya bawa lah barang-barang tu. Bawa lah. Letak dalam beg. Letak dalam beg saya lah. Beg hitam saya ni. Okey. Beg silang saya tu. Kan. Tapi dah masa sama juga, boleh ke tak boleh ni rokok apa semua saya fikir kan. Kan. Tapi takkan tak boleh. Saya ada jawapan saya. Bila orang tanya, saya akan cakap benda yang sama. Saya nak buat ni, nak buat. Cuma saya terlepas pandang tentang benda yang Grinder tu kan? Grinder tu. Itu tak apalah. Saya akan ceritakan kemudian. Dan apabila sampai di airport. Report sini. Ya, airport kita lah. Kira Saya masih lagi berbelas pagi. Aku nak bawa rokok tak, sebab mak saya pesan tak payah isap rokok lah. Tapi kita takkan nak stop terus. Yelah. Pisang. Memang heavy Oh. smoker Kau ni lah apa tu. isap rokok kan. Mak sekotak je mak kan. Kotak boleh backup kan. Tapi saya tahulah saya nak buat macam mana kan. So anak buah pergi beli. Lepas tu dah nak masuk tu, saya masih berbelas pagi. Aku beli rokok ke boleh tak boleh ni kan. Benda dalam beg ni? Beg dalam beg ni. Nak bagi tak rumah. Tak payah bawa. Ish. Dan fikir-fikir tu dah terus masuk pintu bagi tiket tu. Rupanya dah sampai ke situ. Rupanya dah termasuk ke dalam tu dah. Dah boleh dah start lambai dah. Maknanya dah Saya terbawa. tengok tu video hanya lambai tu. Ya. Saya tengok Itu video masih tu. tengah berbelas pagi tu. Benda dalam beg ni Kan? kan. Beg ni macam ni nak isap sebatang pun tak lepas lagi tengah patutnya saya nak pergi lagi ke toilet. Mana kotak rokok tu masih belum buka lagi. Okey. Tapi dapat lepas habis tu masuk ke pasport bagi cop. Jalan kaki lah pergi tu. Dapatlah isap sebatang, pergi masuk toilet, buka isap rokok sebatang. Naik flight. Okey, Settle. Naik flight sampai ke Jeddah. Okey. Sebab maksudnya singgah Jeddah, masuk Madinah, daripada Madinah settle Madinah baru pergi ke Mekah. Ya. Okey. Dan di sini memang tak ada masalah bagi saya. Yalah, tak ada masalah. Tak ada apa. Tak ada apa kan. Kalau Kalau ada nak- masalah pun Awal dah kena dah dah kena kan. dah kan. Tapi kita ada jawapan kan. Takkan benda ni kita boleh maki pun. Abang takkan benda ni tak boleh bang. Apa Benda ni tak salah. Yang salahnya saya tak boleh, tak apalah. Senang je buang. Kalau tak boleh. Okey. So sampai ke Jeddah, kita orang transit. Okey. Transit pergi ke Madinah. Baik. Kita orang turun di Jeddah. Okey. Cerita pasal di transit di Jeddah, kita orang Jeddah dah keluar transit nak pergi ke scan tu. Bag tu. Ya, betul. Untuk pergi ke next trip. Okey. Benda tak bunyi, tapi dia seolah-olah curiga nampak sesuatu benda dalam beg saya. Okey. Saya dah mula syak lah, rokok ni. Tak boleh kan, tapi tak ada masalah. Tapi dia dalam masa tu dia tengah main telefon. Dia tengah telefon. Itu orang Arab lah. Orang Arab jaga situ lah. Telefon dekat ni apa, dia tunjuk beg apa, dekat saya punya kan. So dia suruh buka. Saya buka Sambil main phone. sambil tengah telefon. Buka dia tengok kotak rokok. Okey lagi. Okey lagi. Dia tengok kotak rokok, dia tengok pula dalam beg. Dia buka, dia nampak grinder, Okey. dia nampak rokok yang apa? Harvest. Harvest tu. Makau tu. Dan dia nampak kertas yang saya beli. Paper tu. Dia terus tolak saya pergi ke immigration punya Bilik pengasingan tu. pengasingan tu. Situ dah mula rasa curiga. Sebab kita nak berjalan kaki ni, Abang Azri dia ke depan lah. Dah nampak daripada jauh lah. Saya yang last ni. Lepas tu Mutawi patah balik. Tanya lah kenapa Tanya kan? apa benda apa ni. Apa masalah? Diorang pun macam tengah sibuk. Jadi yang diorang nak jalan kaki pergi ke tempat transit lain tu. Mutawi antara dia cakap Arab dengan apa ni, gedebak-gedebu,
Dia tinggalkan nombor telefon sebab dia nak uruskan yang lain. Okey. So saya cakap tak apa, lepaskan saya. Pergi je. Saya nampak lah muka dia jauh. Tu Azli. Tu Azli. Itu John Lee. Itu John Lee. Saya buat macam ni je. Pergi dulu. So Anya tinggal kat situ dengan Saya tinggal kat situ, dengan saya Pak masuk Arab ni. dalam bilik. Alright. So dia dalam bilik dia dalam bilik macam Pengasingan tu. Pengasingan Itu tu. bilik immigration, custom atau polis? Immigration. Immigration, Ya, ada laptop, ada. So dalam masa sama saya berzikir apa benda diorang ni kan. Dan tengah menyiasat, diorang punggar saya punya barang-barang. Beg silang tu. Beg silang, beg gantung saya ni. Okey. Lepas tu beg ada warna hitam tu, semua diorang jatuhkan. Poket-poket saya ni semua diorang keluarkan. Okey. So carelessnya saya tak buang habuk-habuk rokok yang dekat dalam tu, sampah apa ampas. So dia jadi banyak. Okey. Ada lidi congkir telinga, congkir Gigi ada. semua keluar semua tu kat situ. Dan tahu kat situ yang the best thing yang saya terkejut apabila dia ambil kotak rokok saya tu, sebatang dua, dia sekali kan. Dia koyak. Dia sekali kan. Ish. Cakap dia buat apa ni? Kenapa dia kepak rokok yang belum lagi Eh, masak? padahal tadi Anya cakap rokok Anya tu tak buka lagi. Kira buka dah masa tu. Dah buka dah. Oh dah buka pasal saya sebatang masa dekat. sebatang tu. Okey. So dia ambil, dia buka, dia letak kan. Dia macam nak buat sesuatu, dia ambil plastik, ada timbang. Okey. Plastik baru lah. Plastik biasa kalau toke-toke dia akan timbang plastik tu. Dia cakap apa? Okey. Tak, maksudnya kita boleh tu timbang plastik, mungkin dia tahu berat plastik dulu. Okey. Bila dia tahu mungkin dia timbang. Dia ambil ampas-ampas saya tu, dia masukkan dengan rokok yang tadi tu. Pelik Anya. Kat situ saya dah pelik. Bila saya cakap pelik, saya tanya dia, "What are you doing, sir?" What are you doing? Dia Sekali cakap Arab lah. Aduh. What's the name? Fala kasar dia apa? Dia panggil kawan dia cakap Arab. Dia mungkin tak tahu orang putih. Yang sadaqallahul-azim. Sadaqallahul-azim. Yang kawan dia pun tolak dia. Tolak menolak. Saya nampak aksi tu, tolak menolak. Mana apa sih? Dia sembarang. Kasih banyak kali studi. Dan dia suruh macam tulis je. Aji tak faham lah. Saya tak faham masa tu. Saya cakap, "What are you doing, sir?" Dia tak nak layan saya. Dia langsung tak boleh faham bahasa orang putih. Dia langsung tak nak cakap orang putih, tak faham langsung ke, saya tak tahu. Okey. So dah ada 3-4 orang kat situ. Dan saya cakap, "Sir, I want to go umrah." Okey. I want to go umrah. What my fault? What my fault Betul lah. Betul lah. Aku pun bahasa putih pun. Bahasa putih aja mantap pun. Mantap sebab apa? Bila aku cakap pun dia tak faham. Jadi bila aku cakap putih dalam keadaan dia jadi betul. Betul Jadi lah. betul. Dalam keadaan terdesak jadi betul. Ya. Okey, lepas tu je. Pun dia tak layan. Okey. Aduhnya. Jadi saya nak maki, nak amun. Aku tahu kalau aku maki pun memang dia tak faham. Betul. Dia hanya seorang ni orang Malaysia kat situ je. Saya seorang. Aduh. Semua dah pergi dah. Mana pergi mutawif, mana pergi syarikat yang menguruskan Anya pada masa tu. Takkan ditinggalkan Anya begitu saja. Mungkin dia nak uruskan yang lain. Jemaah Sebab lain. kita transit. Baik. Jadi saya tak nak mengganggu juga kat situ. Saya suruh orang pergi. Okey. So mungkin mutawif tu ada tulis nombor bang, apa-apa Telefon dia. Telefon ni kan. Okey, sonya lepas tu? Okey. Lepas tu bila dia geledah, dia timbang, dia bawa saya pula. Belum dia tak bawa. Masa tu saya cakap, what do you doing, sir? Dia bawa sambil tu saya cakap, "Please, I want umrah. I want go to umrah, sir. Please urine me." Okey. Saya dah mula marah. "Sir, please urine me." Pun tak faham. Pun tak faham. Urine pun dia tak faham. Siapa nak Apa tak lagi nak sebut? Kencing. Kencing Aduh hanya saya Naya. boleh bayangkan ni payahnya keadaan tu. Memang Sulit tu. memang Seorang-seorang nak adab. ya, memang terlalu sulit kat situ waktu tu. Okey, lepas tu je? Saya jam, maksudnya jam, saya dah malas nak cakap. Dia bawa saya pergi ke satu tempat di mana kat dalam tu ada polis punya office. Okey. Balai kecil lah. Balai kecil. Beg saya yang besar dalam bagasi tu dikeluarkan lah. Yelah. So dia checking pula. Beg besar. Beg besar. Tak ada apa lah beg besar. Tak ada apalah. Beg besar dengan beg kecil. Dia checking lagi sekali. Tak ada apa lah. Sambil tu dia tengok mata saya kan. Koko ada kan. Saya kan, saya dah malas nak cakap dah masa tu kan. Dia cakap urine pun tak faham. Saya tunggu je apa dia nak buat. So masa tu dah hampir 1 jam setengah. Oi, lamanya. Aduh, sulit. Bila 1 jam setengah saya dah anggap diorang ni flight diorang pergi transit ni dah terlepas. Betul. Allah. Kalau aku lagi setengah jam ni aku lambat. Diorang dah pergi dah ke Madinah. Aduh. So Beg pun dah kena turunkan. beg dah turunkan. Okey, tak apa.
Oh, saya nampak lah dia ambil macam ambil statement surat. So dia suruh ikut. Okay. So saya bawa beg saya kedua. Ingatkan tak ada apa-apa lah. Okey lah kan. Okey lah kan. Ambil statement je. Pergi, dia bawa saya pergi transit tempat doang jemaah. Kemudian dia bawa saya pergi ke jeep. Alamak. Kereta. Jeep doang. Cakap ni aku nak pergi mana pula ni kan. Dia buka jeep belakang tu. Dia suruh buat tangan. Apa angkat tangan ni? Suruh angkat tangan. Okey. Kau dia keluar gari. Alamaknya. Jeng. Aku cakap sudah, memang aku tak pergi ni. Aduhnya. Saya dah jam. Tapi dalam masa sama aku fikir, apa benda ni? Apa salah aku ni? Faham. Saya masih jam lagi. Okey. Saya tak boleh cakap apa. Saya diam. Saat tu saya diam sampai saya dibawa pergi ke apa nama, lock up. Lock up drug sana. Okey. Lock up khas untuk drug ya. Tapi lock up polis lah. And dia bawa saya pergi satu lock up, di mana lock up tu adalah lock up drug. Yang barang-barang saya semua dimasukkan dalam satu beg. Telefon saya, pasport aku, semua. IC aku dimasukkan dalam beg bagasi kecil. Dan confirm aku tidur lock up. Time tu tak rasa macam aku bukan isap dadar lah. Kenapa kau tahan aku? Cakap pun memang Tak faham. apa kita suruh minta urine, minta pun dia tak faham. Takkan nak cakap. Takkan seorang pun tak faham bahasa Inggeris kat dalam tu? Itu yang saya pelik. Maknanya komunikasi ni hanya di sebelahnya je lah. Dan dia sebelah dia, hanya sebelahnya. Maksudnya tak ada connection. Tak ada two way. Tak One ada. way. Ibarat macam saya cakap dengan dinding. Kenapa tak guna zaman sekarang? Kalau tengok dekat Australia ke mana, kalau dia tahan orang, dia letak ni translate punya machine kat depan tu. Tak pun sekarang lagi handphone dah senang kan. Macam kita itu hari kau tengok aku berbual dengan Arab, bukan punya laju gitu. Kau tak ada, aku berbual dengan Arab gitu. Pakai translate je dekat handphone. Dia baca, saya baca. Dia baca. Simple. Dia tak ada benda tu. Tak ada. Wow. Dia tak nak cuba. Ini pula sebelah ni. Aku ni first time datang sana. Aku memang jam. Terus terang je. Tak tahu, masa tu saya blur. Apa benda nak buat. Communication saya dengan jemaah dah terlepas. Jadi dia bawa aku seorang pergi ke balai tu. Balai tu pula dia duduk. Dalam berapa minit dia, saya masuk ke lock up yang dinamakan lock up ADA. Lock up? Ada. Lock up tu penuh dengan manusia. Okey. Oh iyanya. Berapa orangnya kalau agak lukang? 10 orang, 20 orang. 100 lebih. Dalam satu bilik ke apa? Tak, dalam satu tempat tu lah. Oh, satu tempat. Tak ada bilik. Maknanya tempat tu Dia terbuka lah. terbuka lah. Besar dia daripada dinding sini sampai ke awak punya dinding sana. Dia punya luas dia pun lebih kurang ujung ni sampai ke Ui, ramai 100 orang macam satu kelas. Okey, sebesar kelas tu tapi seramai 100 tu. Seramai. Ramainya. Berimpit. Sememangnya ramai dan berhimpit dan tak ada ruang untuk saya duduk. Bau je Berdiri dia. Bau sekejap. Cuba bau dia. Bawa Arab lah mat kat Bau Arab lah. Bau Arab macam mana? Bau Baik, aku nak hilangkan bau, aku bau ketiak aku. Okey, jadi bila berimpit di dalam tu apa jadi? Waktu tu saya masuk, saya tengok semua dah berkelimpangan tidur. Mana waktu tu dah malam dah, pukul 10 lebih. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Tapi memang pack gila. Aduhnya. Pack gila di mana aku jam lah tu, tak ada siapa aku nak. Tak ada orang Asia, Indon ke Brunei ke Singapura tak ada? Tak ada. Waktu tu memang tak ada. Tak ada Melayu langsung pun? Tak ada, waktu tu memang tak ada Melayu. Wow. Melayu memang tak ada lah. Aku rasa aku ni orang pertama kan. Dengan pakai yang baju putih yang kau tengok tu. Dengan jaket tu. Itu je. Lain semua dalam beg. Aduhnya. Okay. Lepas tu masuk biasalah. Kat mana aku nak tidur ni? Saya tidur saya cari pot dekat tepi toilet. Aduh. Tu yang paling dekat untuk pergi tandas. Kalau pergi jauh nanti nak kena langkah. Ya, langkah orang. Jadi saya berdiri kat tepi toilet sambil tidur berdiri. Allah. Ya Allahnya. Sambil berdoa. Ya Allah. Kalau ini dah ketentuan aku reda ya Allah. Saya cakap aku reda. Kan, tapi aku tak tahu apa yang kau nak bagi. Saya bukan fikir apa ni kan. Apa yang kau nak bagi sebenarnya ni, apa yang kau nak bagi. Nak sedapkan hati. And then 3 jam tu jadi ada pula tiba hamba Allah depan saya. Dia lipat kaki dia suruh saya duduk. Okey. Saya baru dapat duduk. Allah. Ya Allah. Itu pun tidur duduk dalam masa 3 hari. 3 hari? 3 hari. Nya makan macam mananya? Apa menunya tu? Waktu tu makan makan waktu tu tengah hari pagi tu air kotak, susu Okey. dengan roti. Dia bagi.
Roti apa? Roti ban ke roti Arab yang keping-keping? Roti ban. Okey. Roti ban. Roti ni Arab ni dia panggil ni roti ni. Roti macam roti nan tu lah. Roti nan tu lah. Okey. Makan okey. Okay. Air kotak Tengah hari dia bagi nasi dalam apa bekas. Ni kat lokap lah. Nasi Arab. Nasi Arab tu dengan ayam seketul. Okey. Air? Chicken Mandy. Air oren lah, air kotak. Air kotak Dia bagi juga? bagi kotak. Okey. So Petang? kita minggu makan lalu tak lalu pun kena makan juga. Yelah. Kan? Tapi dalam masa yang sama saya dah fikir apa benda ni. Nya maksudnya bila dah kat dalam tu Anya tak tahu ni maksudnya apa pokok pangkalnya tak Siapa tahu nak ni. datang backup kan? Aku kat sini je ni tak tahu apa ni. Ya. Siapa boleh datang kat sini? Anak bini semua mak fikir macam mananya. Ha? Yelah mak anak bini semua duk Semua fikir ni. memang diorang akan fikir kan. Ya. Kita automatik kita akan fikir macam mana diorang fikir ni. Betul. Automatiknya kan. Apa jadi sampai tak sampai. Okey. Sampai tak sampai. Yang saya fikir rumah saya lah dengan apa nama mak saya lah. Kan. Lepas tu sampai Berapa hari kat situnya? 9 hari. 9 hari tanpa sebarang pembelaan. Mana pergi syarikat yang menaja Bawa awak tu. Mana pergi Motawave? Kenapa dia tak report dekat konsulat ke apa semua ni? Okey, kat situ saya mula rasa mana diorang ni? Yelah, bukan awak je, kita pun rasa benda kan? sama. Takkan tak nak jenguk aku tanya ke apa. Ya, kan? ya. Sekurang-kurangnya ada Inisiatif lah. inisiatif kan. Walaupun hubungan baik antara Malaysia dengan Arab kan. Okay, Betul. Jadi Okey. bagi saya okey tak apa, aku nak sedekah hati ni. Okey, baik. Diorang pergi umrah 12 hari. Mungkin diorang nak habiskan umrah tu lah. Ya. Untung-untung masa balik tu diorang boleh cari singgah lah. Tak ada. Tak ada. Nya awak 9 hari kat situ dengan tak tahu apa benda cerita Tak ada dia pembelaan. ni. Tengah tak ada pembelaannya, apa perasaannya? Sedih ke awak ada menangis kat sananya? Kalau saya dah confirm menangis hanya. Kalau menangis tu bohong lah, tak ada. Adanya. Menangis pun biasalah atas sejadah lah. Oh boleh semayang apa semua kat sana. Mudah lah untuk semayang. Boleh time solat diorang semua bangun Ke tepi. ke tepi untuk bagi ruang pada jemaah. Baju semua dah ada bagiannya Tak ada. Pakailah baju tu selama Pakai 9 hari tu. 9 hari tu baju yang tu. kena tangkap tu. Baju yang kena tangkap tu. Jadi mandi macam mana hanya kat sana? Jadi saya mandi macam mana Takkan saya tak mandi kan. Saya ambil baju saya tu yang dalam tu, saya mandi, saya lap dengan baju tu juga. Allah. Saya lap Sedih lah Nya dengar pasal baju tu lah masa orang nak hantar kita pergi umrah tu. Ya. Itulah baju dia. Sekejap lagi 9 hari hanya dekat dalam lokap pakai Mandi baju tak ada sabun semua Berus gigi semua tak ada. Allah. tak ada. Aduh. Tak ada sebab saya orang kata apa? Dia beg semua dah pergi ke, dah jadi bahan bukti. Dah dekat. Jadi okey, dalam 9 hari berhimpit macam ikan sardin dalam tu ada soal siasat tak ada? Soal siasat tak ada, cuma ambil statement je. Dia ambil statement macam mana? Dalam bahasa dia ada orang putih, tapi dia pakai apa officer dia. Officer dia. Untuk saya ingat kan dah dia tanya soal from where. Okey. Kat situ. I'm from Malaysia. Ya. Dalam masa 10 hari tu. Ada masa 10 hari je. Ha. Hari ke silap saya hari ke-6. Okey. Dia ada tanya kan. Okey. Cuma saya disuruh cakap nak call my embassy. Tapi masih lagi tak dilayan. Cuma dia ambil statement bapak siapa nama, datuk siapa nama, Okey. what your apa? Your job. Okey. Saya cakap saya selebriti. Oh bangga konon dia dapat lah pembelaan ni. Sekejap lagi Tak dapat apa-apa. patut hanya tunjuk senario XX tu. Aku nak tunjuk macam mana handphone aku semua kat sana. Baru dia kenal hanya siapa. Semua memang ada terfikir lah kan. Aku nak tunjuk rasanya nak pinjam telefon dia kan. Tunjuk I'm a celebrity Malaysia kan. Takut kena maki je kan. Jadi dah ambil statement tu, tunggu lagi 2-3 hari, ambil cap jari. Cap jari ingat dah okey dah. Kata apa, ni Lepas lah. dah boleh lepas lah. Sebab masa tu belum lagi 12 hari. Okey. Jemaah masih ada lagi tengah buat. Boleh lah balik kapal lah fikir. Boleh lah buat apa, kalau aku keluar ni ke, kalau dia suruh keluar ke, boleh aku call. Sebab dalam telefon, nombor telefon tu semua dalam beg. Kan. Rupanya saya dipindahkan hari ke-9 tu. Daripada lokap pergi ke satu pusat yang dinama Pusat Pentadbiran dan Pengusiran. Pelik dia punya undang-undang dia ni. Sepanjangnya kat Pentadbiran lokap dan tu pengusiran. tadi dah ambil statement dah ambil statement. Tapi berkaitan dengan yang grinder, rokok, harvest apa semua tu, dia ada tanya tak pasal benda tu? Tak ada. Tak ada tanya. Habis tu kenapa awak diterima?
Itu yang saya jadi pelik. Okey, Kalau dia syak contoh Mak J, sorry J, kalau dia syak benda tu dadah, dia mungkin dia dah boleh hantar ke apa kimia, Betul. check benda tu, at least dapat satu result. Berbaloi lah memang kalau tangkap orang ni, tapi kalau benda tu pun dia tak pertikaikan, tak ada apa-apa. Tak ada. Kenapa Sekarang dia ni letak orang di bila dalam masa tu? permohonan reman dia ni, tak ada permohonan reman ni. Tak ada. Tak ada Kita sana. kat Malaysia sebelum 24 jam dia Kena kena ada. pergi mahkamah mohon reman. Betul. Ni permohonan reman tak ada. Dia macam kena LPK terus tau. Ketua kena tahan tanpa bicara. Betul. Kita tak tahu apa undang-undang di sana. Jadi saya macam terfikir mana. yang benda yang dia kumpulkan tu. Okey. Saya fikir kat situ. yang mula-mula yang dia koyakkan. Yang dikoyakkan tu situ. So, tu dia ada timbang tu. Itu pun dah game kat situ. Tambah dengan rokok Ya, kat situ dia dan dah hal satu penyelian. kesilapan yang besar. Kalau kat sini memang saya boleh tegur lah. Betul lah, confirm. Kan? Tapi saya fikir kat situ, waktu dia interview tu, dia nak ambil statement. Statement lah. Mana statement tu adalah untuk saya dipindahkan pergi ke pusat pentadbiran dan pengusiran tu. Okey, masa officer dia datang, dia Ya. boleh cakap bahasa Ya. English. Okey. Jadi hanya tak tanya ke, why I'm here? Tanya. Dia cakap So apa? apa jawapan dia? Ha? Tak ada jawapan. Dia tak nak lain, dia nak soalan dia. La Soalan ilaha saya jawab. Dia nak buat tegak dia Haji. Dia nak buat tegak dia situ dah. Aku tanya kau jawab. Kau Ah. tak payah nak pandai-pandai nak tanya aku. Aku Ya. rasa apa ni, embassy awal-awal tak tahu aku rasa. Memang besi tak tahu langsung. Kan patutnya yang daripada travel agent tu bagi tahu embassy awal-awal. Betul. Kan bagi tahu Maklum. call ke apa. Saya harap maklum. macam tu. Saya memang harapan saya Mesti embassy akan backup Anya masa tu kan. sekurang-kurangnya adalah seorang-seorang Betul. orang Melayu kita kan, embassy ke. Ya, sebab kita kalau keluar negara, memang kita apa-apa kalau jadi hal kat negara orang, kita punya talian hayat kita, nyawa kita tu embassy tu lah. Embassy Itulah yang akan bela kita. itulah tugas Betul lah. dia. Itulah kita nak communicate supaya dia boleh jadi wakil kita untuk bercakap Betul. dengan orang. Tapi maksudnya dah sampai 9 hari 10 hari tu, embassy tak tahu. Tak tahu lagi. Maksudnya tak Tak ada orang travel untuk agent pergi. tak beritahu lah. Ya. Macam mana saya boleh tahu embassy tak tahu? Embassy bagi tahu. Embassy bagi tahu setelah saya berada di pusat pentadbiran dan pengusiran tu. Selepas 10 hari 9 hari tu. Selepas 9 hari saya dibawa pergi ke sana. Itulah pertama kali saya masuk dan Jumpa saya dengan embassy. dapat dihubungi apa? Dapat berhubung dengan askari, embassy. ya, askari panggil untuk Apa askari? sana warden lah. Warden, okey. Diorang panggil askari. Askari, Oh, okey. dapat dah cakap Dapat sekarang. sikit, dapat sikit, Mat, dapat sikit. Sekarang. sedap dia. Kat sana memang dia panggil askari. Saya cakap no. Saya cakap apa Malaysian we call book warden kan. Wadah-wadah. So lepas tu hanya Hari pertama askari panggil, ada panggilan. itu hari ke-9 ke-10 lah. Itu hari yang saya dah masuk ke pusat pentadbiran dan pengusiran. Bila bukan kurang lokal total, lah. Jari, total 10 hari dah lebih kurang Lebih kurang 10 hari lah. Okey. Dipanggil. Itulah kali pertama saya dapat bercakap dengan embassy kita, Melayu yang bekerja di Jeddah. Okey. Askar tu suruh dia ambil telefon, dia call, dapat bercakap apa Cik Anwar nama dia. Okey. Hello Abang Yasin. Oh, dia kenal Anya. Dengar. Cik Anwar, alhamdulillah dia cakap dapat juga. Saya dengar suara saya cuba link dengan isteri abang. Dia nak cuba link dengan Okey. Cuba hubungkan dengan okey, masa tu saya dapat dengar suara Farah. Alhamdulillah. Kan? Yang abang ni kan. Nak cuba tutup. Allah, sedih. Tapi dengarlah suara sebab-sebab Sama-sama orang. je. Sama-sama. Yelah 10 hari tak tahu khabar berita. Dengar suara abang. Lepas tu terputus. Call lagi sekali, Cik Anwar tu cakap, okey tak apa bang, macam ni, abang tinggalkan voice dekat rumah abang. Kan, sebab lain sana mungkin ganggu kan. So saya tinggalkan voice. Saya beritahu, "Biang, abang ni alhamdulillah abang tak ada apa-apa, jangan risau sangat." Kan? Nanti abang call balik. Saya cakap macam tu. So si Anwar tu dia tinggalkan nombor telefon dan tinggalkan nombor telefon rumah saya. Okay, the best thing daripada start dari situ, saya punya dom kelengkapan alhamdulillah, telefon ada, TV ada, Cantik. kedai ada, Macam 7E macam tu. elang ada. Ada Ada gaji dulu Ada dalam gaji. tu. Duduk makan tidur ada gaji. Tak buat kerja apa pun. Tak buat kerja apa. Dapat allowance. Dapat allowance. Berapa? RM150 Amat dahsyat. Selama untuk 6 bulan. Maknanya setiap bulan dapat RM150. Okey. Rokok boleh hisap suka-suka je dalam dom tu. Suka-suka je. Rokok tak ada masalah. Boleh hisap suka-suka. Oh, Maknanya jauh bezanya. Saya mula-mula fikir daripada lokap tu pergi ke lagi teruk lah, penjara ke apa kan. okey. Dah mula bayang dalam cerita apa ni kan. Alcatraz ke apa ni. Lebih kurang lah. Oh dahsyat ni aku mampus aku. Rupanya ni. tak Rupanya tak. Dia jauh gambaran. TV cerita apa?
drama, drama Arab. Drama tanya pun biarlah suspend. Movie. Drama Arab. Betul bola lah. Biasa, saya dapat tengok lah NASA. 24 jam boleh tengok TV. 24 jam. Oh, ya mak dahsyat. Seorang-seorang ke beramai-ramai? Ramai-ramai lah. Mana kita dom asrama kita, saya duduk katil tingkat. Okey. Ada macam asrama. Saya duduk belah atas, ada 60 buah katil. Okey. So 60 buah katil dah berdeka 120 orang lah. 60 orang lah. Atas bawah 2 dah. So ada 60. Sorry. Yalah 60 buah katil. 60 semuanya pun 60 lah. 30 lah. Ada 30 katil. 30 bawah, Okey. 30 atas. Baik. So je dekat situ awak melalui kehidupan baru kat situ tu dengan tengok TV dah dengan dorang-dorang ni. Yeah. Tapi sepanjang masa tu belum tahu lagi ni apa masalah sebenar. Yes. Bila Tak tahu lagi. Belum tahu lagi. Tak bicara lagi apa-apa kat Belum. mahkamah. Bila saya dibicara dalam selang 19 hari bulan 11. Saya pergi masuk situ 5 bulan. Dan di dom tu, maknanya dalam hampir 11 hari tu saya dipanggil ke mahkamah. Okey. Di situ semua ada. Dekat dalam bangunan kita orang tu ada hospital. Okey. Semua mahkamah pula kita online. Okey. Oh. Dengan hakim semua online. Okey. Okay, dekat situ lah bila dipanggil oleh hakim dekat monitor tu kan. Saya minta translator. Okey. Translator bahasa Melayu atau bahasa English. Okey. So dalam 3 jam jugalah nak tunggu translator tu datang ke online tu. Arab juga. Arab juga. So dia cakap we not have bahasa Malaysia dan we bahasa English. So saya punya bahasa English pun agak agak fasih dan berterabur. Ya, hebat. Hanya orang-orang Melayu je yang tu. Budak Maxwell. Cakap pun saya cakap English campur Melayu. Boleh. Nak terangkan benda tu. So saya terangkan satu persatu. Saya membela diri saya. Dan kat hakim tu kan, I want to bring the grander. So I want to smoking inside the 12 year, 12 day. Lepas tu cerita semua campur Melayu jugalah. And berterabur semua aku keluar habuk isi kumpul. Itu bag plastik. Ya dia jadi macam tu kan. So memang bahasa isyarat semua keluar je. bahasa isyarat semua keluar tu. 3 bahasa dia guna tu. Bahasa Melayu, bahasa putih, bahasa isyarat. I'm not smuggle. Tu saya terangkan. Okay. And I'm not smuggler. I not smuggle. Then I want to urine. Why you not urine me? Police in. So Apa dia kata? Apa dia kata? Dia tak ada kata apa. Hakim ni tak kata apa. Dia dengar Dia translator tu yang terangkan bahasa Arab. Okey. Pada atau fali khudul zanafin wal kharam al khajah aidan laka khadi hadis fal khar dia. Saya dengarlah. Dia cakap dalam bahasa Arab kan hakim tu. Lepas tu So the ending part yang saya dapat tahu saya dihukum je. Apa hukuman dia? 6 bulan. Okey, 100% apa yang dibawa itu bukan dadah. Bukan dadah. Rokok, tembakau. Yes. Kenapa masa tu embassy tak hantar peguam Dah minta. Hanya minta tak? Kesenanya. Minta embassy bagi jalan untuk dapatkan peguam. Okey. Jalan saya rasa saya tak perlu peguam pun. Sebab nak pakai duit lagi ni. Okey. Nak menggagau mana masa tu. Ya. Kan? Saya fikir tak apalah. Jalan lah. Aku jalan je lah. Kan? Tapi nanyanya. Oh ya Allah. Kalau dah diletakkan tempat tu tak tahu apa-apa, yang lagi bicara negara pun, orang. kita tak kata macam tadi dalam mahkamah bercakap dia pun tak peduli pun. Dah tu tahu jatuh hukum. Dah lah. Tercakap tadi 100% itu bila bukan saya dapat tahu dadah. bau Arab ni dia lain. Dia punya ketat dia tu lain. Faham. Kalau korang nak tahu, bawa bendera Palestin pun kau boleh kena. Allah. Bayangkan. Oi. Ini terjadi. 10 tahun penjara kan? Ini terjadi dekat Arab ni Ni lambang tau, logo. Allah. Jadi saya berbalik pada logo yang saya bawa tu, ada logo. Yelah logo Bob Marley. daun lah, Bob Marley Dia, lah. Sebab benda tu kadang-kadang grander tu dia orang buat hiasan dia memang gambar-gambar macam gitu. Tapi nya tak okey lah nya. Sebab Nak ikutkan memang tak okey lah ceritanya. Tapi kalau kat sini memang saya rasa tak ada masalah. Hanya dekat sana hanya tak try call travel agent. Phone dah ada. Public phone. Tak Okay, try call. saya call consulate. Saya nak tanya consulate. Consulate tanya apa,
agensi apa bang? Apa ke agensi tak ada telefon untuk saya. Seorang pun tak ada bang. Allah. Anya ni dia ajak atau bukan Anya yang nak pergi tau. Dia ajak patutnya ditanggung dalam apa masalah kan. Sepatutnya. Patut bukan saja ditanggung, Mat. Patut dijaga. Berjagalah semualah. Semuanya. Tak jaga saya pun tak apalah. At least bagi tahu dekat apa sedapkan hati isteri saya. Tak boleh. Tak bolehnya. Tak boleh. Memang satu tanggungjawab. Contoh kita ni bayar ke, kita disponsor ke. Sponsor of course kita ada tukaran kita. Engkau sponsor aku buat marketing untuk engkau. Yelah. Dah kira bayar dah. Betul lah. So bila itu tanggungjawab dia untuk jaga setiap jemaah yang ikut orang ni. Betul lah. Mana boleh lepas tangan. Saya tadi luka pun daripada ni travel agent berterabur datang 6 pagi nak ketuk bilik saya bawa pergi hospital. Itu sebab dia tahu kita ada insurans dan ada insurans. kita tanggungjawab kan. Bertanggungjawab. Itu sebabnya bila agensi ambil tanggungjawab. Okey. Bila tak ada tanggungjawab ni, saya pun tak tahu tanggungjawab dia sampai sejauh mana. Jadi salah saya jugalah. Saya salah pilih agensi ke. Kat situ saya mula timbul kan. Tapi nanya kalau tambah-tambah 7 bulan nanya. Lebih kurang 7 bulan masa engkau. Dah, dia kalau kena contohlah, kalau kena benda ni dekat Malaysia, kita tahu adik-beradik kita dekat sini pun semua. Senang kita nak arrange. Dekat sana negara orang. Nak minta tolong siapa? Jauh. Allah. Jadi tapi nanya apa Anya rasa kecewa tak dengan tindakan sebegini yang tidak bertanggungjawab ni? memang ada agak kecewa pada mulanya. Tapi saya kena letakkan positif. Ini dugaan dia lah. Ini dugaan Allah nak bagi. Ini perjalanan aku ni. Okey. Aku tak boleh nak terlalu emotional sangat. Tak boleh nak terlalu kata apa. Ya, Apa faham. hal ni aku saya tak boleh nak meronta sangat. Kita dah cuba pertahankan diri. Ya, jadi tapi tak ada orang yang nak tolong pertahankan kita. Masalah tu. Yang saya perlu bimbang kan adalah di rumah sana, rumah anak-anak so semua. daripada start tu saya telefon hari-hari. Saya telefon. Hari-hari. Saya tahu berita-berita tentang Faham. perkembangan Sebab kat sini. sebabnya dekat sini adalah macam-macam cerita, version cerita pula dekat sebelah sini. Sebab tu tadi saya duk tanya, cak 100% itu bukan dadah. Sebab kat sini cerita mulalah sebesar ibu jari lah, ada bawah, ada selit lah, hanya lah. ni. Orang cakap macam gitulah, ketul lah, apalah. Tapi kalau 100% cakap tak ada dan memang hanyalah sekotak okok dan hel dan juga harvest dalam kocik. kesiannya hanya 7 bulannya masa anak bini di Malaysia. hanya boleh relax je. Jadi geram pula nya. Bukan kata relax, saya dah Redha. dah redha dah. Saya dah Dia mungkin gini lah, rombongan tu mungkin berfikir macam ini Yasin senario. Dia dah biasa kena macam gini. Ni Yasin senario. So, maaf hanya saya ni sebagai adik-adik ni semua kita dah boleh anggap dah orang beranggapan seperti itu. Tapi kita dah banyak kali bekerja sama dengannya. Everything semua okey kan. Tapi benda ni bagi saya tak adalah kerajaan sana. Macam berat sebelah, kapal berat sebelah. Tak kita kat sini buat salah pun sekalipun, saya ambil reman pun saya pakai lawyer. Untuk kita nak dapat keadilan tu supaya kita tak kena reman sejauh macam ni kan. Sebab kita tak buat kan. Hak asasi ada hak manusia tu lah. ada tu. Hak untuk panggil lawyer untuk tu. Tapi hanya ialah macam hanya berfikir macam panggil lawyer nanti nak kena modal apa semua kan. Tapi embassy sendiri bagi tahu daripada pihak yang bawaannya tak ada ambil action apa-apa, macam lagi nak larikan diri kan. memang ada necessity nak ambil lawyer. Apa Omar cakap nak ambil lawyer tak bang kan. Cakap tak payah lawyer. Sebab saya dapat berhubung dengan rumah, saya dapat bercakap dari, so tekanan saya tu kurang. Okey, faham. Okey, nya 6 bulan dekat 7 bulan dekat sana kan. Pasal kita orang kat sini macam-macam fikirnya. Hanya ni dah mula naik unta ke kat sana. Dah mula Itu hari lama kat asyik Jeddah kebab aje ke. Kita lama kat Jeddah itu hanya. Kita kat Jeddah 1 hari juga daripada Dubai. Jeddah kita nak mikat dekat tu ingatnya. Hanya kat itu sini tau. fikirnya. Hanya kat sini tau. Jadi macam mana je? Bulan lepas kita orang pergi. Macam mana hanya menjalani kehidupan dekat apa tempat pemulihan apa tadi? Pemulihan pusat pentadbiran dan pengusiran. Dah boleh cakap Arab dah. Itu kat Jeddah tu dia punya ni Itu dekat Arda. Dekat Dalam ni macam mananya hanya lalu hari-hari okey ke? Okey. Oh ya. Itu bila saya cakap okey, bila saya start masuk situ, saya perhati duduk dalam aircon. Aircon. Makan macam mana makan kat sana? Lauk apa menu dia? Menu pagi telur masak, kadang-kadang telur rebus, capati. Telur rebus dia telur putih tu lah. Telur putih itulah. Dengan roti Arab. Gulung-gulung. Hancurkan telur tu, gulung-gulung capati tu makan lah. Okey. Lepas tu datang besok tu Tengah hari
Tengah hari makan apa? Tengah hari Nasi Arab. nasi Arab lah. Mandi. Mandi lah. Mandi lah. Lepas tu lepas makan tengah hari pukul berapa lagi makan dah sampai? Petang tu pukul Petang. 6. Makan apa? Maghrib. Menu. Burger. Oh. Oi, 2 biji seorang. 2 biji. Alamak. Burger kosong lah. Burger kosong lah. Tapi kita boleh beli chili sauce apa semua. Boleh Daging ada burger tu. Daging Dah ada nama lah. pun burger ada daging lah. Malam cakap kosong tadi. Malam buat apa? Makan apa malam? Malam siapa kita ada beli apa untuk Spare Maggi. part. Maggi. Maggi pula. Malam kalau rasa lapar goreng Maggi Dah lah. lah. Ya. Goreng. Tak apa air panas ada. Ya, bercampur lah kat situ dengan bercampur. ada yang kenal-kenalnya. Ada kawan-kawan yang ingat nama. Mesti ada Negara. 6 bulan 7 bulan ada. lah. Negara Ada mana? Ramai. Apa negara yang Anyi ingat? Yaman. Ya, lagi? Yaman, Afghanistan, Okey. Pakistan, Bangladesh, Mesir, Mesir. lagi Filipin. Bangla tak boleh cakap Melayu. Bangla tak boleh cakap Melayu. Tak boleh. Okey. Tapi saya masuk sana first hari day. First Boleh lah. First hari. Masa saya masuk First sebelum day. panggilan tu, saya disambut. Allah nak mudahkan saya punya urusan ni, cerita dia. Oleh seorang pelajar yang pernah belajar bahasa Inggeris di Malaysia Dan kenal 6 tahun dan bukan kenal saya mana. Okey. Dia suka orang Malaysia. Dia ni imam sana. Dia baca khutbah. Dia OKT ke bukan? Dia OKT ke? Okey. Ya, saya disambut bila orang cakap saya daripada Malaysia. Pintu masuk, start saya masuk kan. Oh, abang orang Malaysia. Boleh cakap Melayu? Boleh cakap Melayu. Alhamdulillah. Memudahkan saya. Boleh lah borak. Start tu saya cuba dapatkan belajar sikit-sikit basic-basic harian dorang kan. Hamam, tandas apa. Mita bila. Oh, dah boleh cakap Arab dahnya. Arab. Boleh cakap Arab tak? Tak boleh. Boleh lah sikit-sikit. Jadi 7 bulan kat Faham sana, 7 bulan kat sana hanya bila lagi seminggu dah nak balik kan. Ya. So apa rasa masa tu? Okay, memang rasa sebenarnya saya tak tahu. Saya ada 3 choice. Okey. Saya tak tahu sama ada dia start kira daripada tangkapan ataupun start daripada kira jatuh hukum ataupun dia start daripada kira saya datang situ. So saya ambil yang start pada saya jatuh hukum. Sebab apabila desas-desus mengatakan akan balik sebelum raya kan. Okey. So memang betul ada tarikh yang start saya masuk tu. Kalau ikutkan kira saya dah hampir 6 bulan, saya dah balik sebelum raya dah. Okey. Tapi kalau saya ikut pada yang tarikh saya masuk tu pula Kena lepas tu. lepas pada raya. Saya saya boleh cakap kat abang balik sebelum raya. Tu je abang boleh cakap. Okey. Raya apa saya tak tahu. Rupanya raya haji. Rupanya raya haji. Alhamdulillah. Raya kat sana macam mana itu hari raya puasa? Biasalah raya nak tutup kesedihan. Saya cuba hiburkan orang. Diorang celebrate kat Oh sana? ya. Cuba hiburkan macam mananya. Tarian. Macam mananya buat? Naiknya ni. Kan dah tak tahu nak mana serius, mana dah tu Ada, lucu. ni saya cerita. Takkan tarian Arab ke? Tak, masing-masing tunjukkan tarian masing-masing. Oh, Selepas macam tu orang masing-masing. sembahyang raya. Lepas tu makan ramai-ramai, makan biskut, keropok semua. Lepas habis tu, okey, raya ni, pagi raya ni. Ambil gendang tong sampah tu. Dung, ketak, dung. Okay, masing-masing tunjukkan tarian masing-masing negara. Okey. So Hanya Yaman Zapin lah. saya Zapin lah. Tak susah payah kan. Lepas tu Yaman ada yang macam ni. Lepas tu Abashi. Abashi lah. Bangladesh semua saya yang tolong tunjukkan. Oh, hanya pula yang tahu. So saya nari kan. Okey. Bangladesh. Sampai part Palestin. Ada seorang Palestin. Dia otai lah kan. Apa dia buat? Dia macam tak ada tarian. Tak ada. Lepas tu Anya cakap tak apa. Saya tunjuk ni Palestin. Follow. Palestin. Kan? Apa hanya buat macam mana? Takut bom. Agak lah. Tarian takut bom. Ya, sepanjang 6 bulan 6 bulan lebih tu Anya tak reveal siapa Anya. Tak, saya tak reveal. Oh, langsung tak beritahu Saya beritahu pada yang mana tahu saya, yang tahu je lah. Yang mana tanya apa Artis. Sugul, hantar Sugul ni kerja kan. Atau anak Sugul Momantin Wan Mogani. Memantin. Momantin pelakon, Mogani penyanyi. Okey. Badan apa nama. So yang kawan saya ni tahu lah, dia dah keluar 3 bulan awal lah. Okey. Yang ajar saya praktik bahasa Arab ni. So saya banyak tulis kat dalam tu. Waraga ni kertas, galam ni pen. Saya banyak tulis.
tulis apa luahan hati dalam tu. Saya buat lagu. Faham. Tapi semua tegilan masa nak keluar pada sini immigration ni semua kena buang. Aduh. Immigration Malaysia ke immigration Sana. Immigration sana. Kenapa kena buang? Dia tak bagi alasan. Dia tak bagi. Dia memang suruh buang. Saya boleh ambil balik. Waktu tu lagi seminggu yang awak kata tu, saya dah fikir macam mana beg aku ni. Aku nak ambil balik. So yang saya dapat makluman, boleh ambil beg tapi kena tunggu lagi sebulan 2. Kacau. tak payah. Lama tak payahlah. Oh, beg yang tu tadi Dok simpan tu. Yang dia simpan tu sebab semua dah ada dokumen pasport. Apa hal dia nak simpan sampai sebulan 2 kita nak duduk sana lagi? Boleh ambil tapi nak tunggu buat surat balik lagi apa sebab visa dah mati. Jadi balik macam mana urusan balik ke Malaysia ni? Tanpa ada pasport, tanpa ada. Tapi saya pun ada pengalaman pergi Brunei, pasport saya tak ada tapi kita ada sertifikat kecemasan. Okey. Sertifikat kecemasan ni pergi sekali je. Okey. Itu dikeluarkan oleh konsulat kita daripada mana-mana negara. Okey. So pakai itulah. Itulah. Dan Anya balik Selas Pinggang ni. Selas Pinggang. IC semua tak ada ni? Tak ada. Semua kat sana. Handphone? Sana. Macam mana boleh pakai nombor lama? Buat balik? Mati kat sana sebab orang rumah sesudah hidup kan. Okey, jadinya. Saya ambil kad. Anya keluar daripada pusat tu siapa yang sambut? Buka je pintu pagar tu, siapa yang sambut ke dah hantar terus ke airport? Daripada pusat tahanan tu. Okey, daripada pusat tahanan tu, dia pergi lagi satu pusat. Okey. Pusat Simenshi dipanggil. Simenshi ni adalah pusat depo di mana basma ni cap jari. Okey. Untuk mengatakan dah dekat dah nak keluar. Okey. Lepas pada tu pergi ke satu tempat last kali adalah tempat di mana dekat sana dipanggil itu depo lah. Depo bangunan bar ni untuk dibagi. Kita orang ada petaga beli barang apa semua. Dan kita dibagi balik kad tu supaya dia bagi cash. Yang mana ada belin duit kita dibagi cash. Susahnya dia ada duit Arab tu dalam belin pun dah ada 150 rial. Okey. Tapi waktu tu memang susah lah nak beli rokok apa semua. Rokok sebatang 5 rial. Mahal. Tapi tak apalah, dapat 4 batang lah. Saya beli 20 rial, tinggallah 130 rial. Mana duit cash lah. Ni dia cerita ni dah nak balik lah ni. So untuk sebelum ke immigration ke airport. Anya dah beritahu dah akak semua kat sini, aku akan sampai kat ni. Waktu tu semua. akak seminggu awal tu memang saya telefon semua abang tak tahu waktu bila time. Okey. Sekiranya abang keluar, abang akan telefon konsulat. Okey. Kalau tak dapat telefon akak, masa tu saya telefon konsulat, saya beritahu saya nak naik flight. Saya pesan kat siapa? Cik Anwar, bagi tahu flight saya pukul sekian. Maknanya sini maklum dia tahu lah. Bagi tahu kat kawan rumah Kira saya. 8 jam je tu kan. Ya. Sini kalau sana pukul 10.30, kita cepat 5 jam. Ya, betul. Sini pukul 3 petang. Okey. Betul. So 8 jam. So 8 jam kita kira-kira mungkin dalam 12 malam standby saya balik. So macam tu lah. Sampai memang saya tak sabar lah. Oh Allah. Macam mana jumpa akak? Mula tapi masa keluar kat sana tu Diorang escort lah. Escort sana escort lah. Pergi ke flight, saya naik pintu belakang. Sebab masa balik ni tak ramai. Dalam 20 orang dalam flight. Saya duduk belakang sekali. Senang banyak. Memang senang banyak lah. Makan semua ada dalam flight. Memang ada lah. Okey. Sampai dekat sini, saya dah landing kan. Memang tak senang tidur lah kan. Tak sabar kan nak tunggu landing. Apa yang saya memang nak capai anak saya dengan rumah je lah kan. Saya dah tahu dia memang tunggu. Masuk kat pintu ni immigration, saya tunjuk kad tu, dia cakap kena pergi ke pejabat. Alamak, pejabat apa lagi nak buat ni? Takut dia trauma ni. Ke pejabat. Pergilah immigration, tapi tak ada masalah. Buat laporan je lah kan. Dan lepas tu dah habis buat laporan, lepak dengan orang kat belakang immigration sokok apa semua. Saya cerita tak lah, layanan baik lah dia. Layanan baik lah. Lepas tu dia cakap, bang, PK narkotik nak ambil statement. Okey. Polis dekat situ lah polis KRA. Okey. Saya pun dah risau lah, mak. Kena tahan ke? Janganlah. Tak ada bang. Ni ambil statement biasa-biasa je. Polis ambil statement pula. Dalam 5 minit macam tu lah. Saya pula kepotak tak sabar. Yelah. Yang kat luar dah tunggu dah. Saya sampai 12.30. Mana saya ada kat dalam tu masih lagi dalam pukul 3 saya masih kat dalam. Saya telefon mak, yang abang dah sampai. Oh ya Allah. Ingat nombor phone semua? Saya teringat. Nombor rumah tak dapat. Saya telefon nombor saya. Saya cakap ni mesti
Dia bawa nombor aku kan. Nyanyi ingat nombor semua sebab phone tak ada semua tu. Nombor saya ingat. Nombor sendiri tengah tak ingat. Nombor rumah memang saya dah hafal lah. Kalau tidak aku tak pernah ambil tahu nombor. Memang tak hafal lah kan. Okay. Tapi antara dua tu lah. So kalau rumah tak dapat, lain tak ada, saya call nombor saya. So dapat. Yang abang dah ada kat sini dah. Abang kena tahan ni jap. Dia seorang abang. Dia nak bawa abang ke? Tak. Statement sikit je. Statement sikit je. Tunggu jap. So keluar. Tapi nak tunjuk kesedihan ni kan. Saya terus capai anak saya. Allah Akbar. Faham lah. Perasaan seorang suami. Balik pakaian apa tu pakai tu? Dia bagi trade shoot. Macam ni lah. Trade shoot ni bukan baju, ni lah. t-shirt Warna hitam lah. Warna hitam ke coklat pekat. Lepas tu dengan trade shoot. Allah. Kasut? Kasut dia bagi kasut sandal getah. Aduh, hanya. Tapi tak apa, kepala otak kan. Daripada aku tunggu sana, aku balik, tak apa. Aku memang nak balik. Aku nak balik, benda-benda yang hilang tu boleh diganti. Boleh dibuat, nantak lah. Ataupun aku akan call consulate, tengok macam mana barang-barang. Masya-Allah. Hanya secara konklusinya kan, keseluruhan cerita Anya berada di Jeddah tu. Apa pengajaran yang Anya boleh simpulkan dalam kehidupan Anya sekarang ni? Okey, ini sebagai saya tak nak menyalahi siapa-siapa. Saya anggap benda ni satu perjalanan hidup saya. Sebab saya tak pernah rasa susah. Kalau itu semua perjalanan. Saya pun tak pernah rasa senang. Itu semua perjalanan. Saya hanya perlukan ketenangan walaupun musibah berlaku di atas diri saya. So saya anggap musibah ni sebenarnya Allah, ya, dalam surah apa, Allah ada sebut setiap sesuatu musibah yang terjadi pada seseorang semua kecuali atas izin Allah. Maknanya dengan izin Allah. Izin Allah. Ini semua izin Allah. Bukan orang ni, bukan pasal orang. Mana bagi orang-orang yang beriman, Allah akan beri petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Betul lah. Jadi aku ni tak tahu apa-apa. Jadi bila saya baca ayat tu, ini semua atas izin dia. Mungkin Allah, kau nak bagi sesuatu. Jadi benda tu pun saya dah praktis dulu. Walaupun terantuk kan, aduh apa benda ni. Allah. Walaupun musibah pernah berlaku atas diri saya. Jadi saya tak rasa macam, cuma saya rasa kejap pula kan. Rasa macam semalam pula. Faham. Bila kita dah sampai kat sini kan. Ya Allah, kan. Mana dunia ni pun tak lama dah ni aku rasa kan. Saya dah fikir kat situ kan. Sekejap semuanya. Tapi aku bersyukur ya Allah kan. Kau bagi apa pun kau bagi aku bersyukur. Terimalah Terima seadanya. Sebab ini perjalanan. Anya memang handal terror dahsyat. Betul. Anya memang power. Alhamdulillah. Betul lah. Kepada peminat-peminat semua kat luar, peminat Anya semua, doakan yang baik-baik, jangan terus menghukum. Kita pun tak tahu situasi keadaan yang sebenar macam mana, apa yang berlaku kat sana semua, dan kita tak tahu nasib kita macam mana. Jadi anda jangan ringan sangat tangan komen yang bukan-bukan apa semua. Setiap apa yang anda tulis tu, anda kena bertanggungjawab dengan apa yang anda tulis di komen-komen. Baik. Terus bagi semangat InsyaAllah. Anya, di hujung-hujung ni Anya, mungkin Anya nak pesan sesuatu lah kepada peminat-peminat Yasin Yahya. Okey, bagi peminat, Alhamdulillah, terima kasih tak terhingga kepada doa-doa anda. Saya yakin amat sangat pada peminat-peminat sana, peminat-peminat saya khususnya. Saya tak heran sebenarnya orang nak cakap apa. Dulu pun orang pernah cakap sampai ke hari ni, dan besok mulut kita tak boleh tutup. Betul. Jadi biarkan orang nak cakap, asalkan kita ni tak cakap pada orang. Dan saya berterima kasih kepada para pembantu yang meringankan saya punya kata sepanjang saya berada di sana, yang bantu sedikit-sedikit, telefon rumah bagi tahu. Ada rakan-rakan artis yang bantu rumah bagi tahu, bang ni apa, ada orang bantu ni artis ni kan. Terus saya buat voice, bang terima kasih bang kan. Satu-satunya saya kena sebut orang yang ni Isai. Isai the best. Orang yang pertama kan cari kakak apa dengan rumah dia kan. Cari kakak, cakap ya Allah, aku pun tak pernah fikir kan, orang yang kita fikir tak ada, tapi Allah hantar orang yang tak disangka-sangka bantu. So perjalanan saya dalam setiap bulan tu ada je orang bantu, ada je. Tanpa saya, sebab bila ada kes yang kata Along membabitkan, saya jadi takut masa tu bila rumah cakap kan. Saya tak nak dituduh scammer, minta tu minta ni. Tapi dengar ada orang scam juga Ya. Allah. Ada juga buat ada juga orang simpan dana untuk saya tanpa pengetahuan isteri. Mana dana tu tak bagi? Tunggulah, saya pun tak tahu. Buat report dah. Mungkin lah, saya tengoklah macam mana kan. Mungkin saya boleh bagi peluang lagi untuk dia cepat-cepat bagi balik duit tu kat orang kan. Saya bukan nak
tanya berapa dapat. Tapi kalau boleh saya nak ucapkan terima kasih pada orang yang bagi kat dia tu. Yelah, betul. Betul lah tu. Dan terima kasih juga pada peminat-peminat yang sentiasa doa, yang sentiasa support daripada belakang. InsyaAllah ada rezeki, itulah saya akan buat live TikTok. Dah lama tak buat tau. Tapi kalau tak tahulah secara personal lah, saya cakap hanya ke depan ni insyaAllah banyak benda baik nak datang kat Anya ni. Sebab kalau hari ni kita duduk dengan redanya Anya ni, dengan apa yang berlaku, Allah, kita ni bila kita bersangka baik dengan Allah mesti akan bagi benda baik dekat kita lah. Pasal cara Anya ni betul boleh sangka baik je dengan Allah ni. Betul. Padahal kadang ini satu musibah. Orang cakap ini tiba-tiba macam kena nanya kan. Tapi Anya memang bersangka baik je dengan Allah. Husnuzon. Jadi hanya tunggulah Anya. Wallahu alam, mana tahu lepas ni mungkin banyak betul benda datang, benda baik, banyak kesenangan, banyak kemudahan untuk Anya lah, insya-Allah. Tak ada pun saya syukur. Saya tetap yakin. Ya Allah. Baik. Anya, kalau ada peminat nak follow Anya dekat Instagram ke TikTok ke, saya punya nombor account lah, senang. Sebab tak ada scammer lah. Terus bagi direct kan senang. Okay, boleh nama ni TikTok saya, Yasin Scenario Union Channel. Tapi the best thing, saya nak temui peminat yang mana rindui senario pada 28 Jun ni. Kita harap ada buat musical lawak bangsawan. Di mana? Di Melaka. Pada 28 bulan Jun. Tak sampai sebulan lagi ni. Ya, kita bertiket. Tiket boleh dapat di tiket to you. Inilah masanya korang kena datang support. Ini orang baik ini. Masya-Allah. Itulah dia. Anya, terima kasih Anya kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih juga pada Dol Podcast kerana jemput Anya. Minta maaf lah kalau korang jemput tu Anya tak, yelah, lambat. Tak ada hal Anya, kita faham. Tapi rasanya podcast ni korang yang kedua ni. Okey. Dan juga Anya, selamat menyambut Raya Aidiladha lagi seminggu ni, minggu depan. Dapat alhamdulillah rezeki dapat sambut kat Malaysia. Balik juga sebelum raya kan. Syukur nikmat. Baik, podcast ini disihatkan oleh Xbox Extreme Body Care. Jangan lupa kepada anda boleh terus pergi ke www.xbox.com. Nature Power in One Capsule. Baik, sebelum kita tinggalkan anda, ini kata-kata sebagai renungan kita bersama lah, sebagai seorang manusia ni kawan-kawan. Kerana manusia lebih suka mengejar keindahan yang palsu daripada menghadapi kebenaran yang sangat pahit. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dol Podcast. Dol Podcast. Dol. Ini cerita diorang berempat.